Hai, dalam video sebelum ni kita dah pun belajar tentang introduction, tentang ubahan ya, dan cikgu pun dah tunjukkan apa maksud K dalam ubahan pemalar tu. Okey, siapa yang terlupa boleh tengok balik dekat bab 1-2 video yang awal tu lah, video intro 1.0, video intro ubahan, dan video 1.01 intro bab 1 juga, apa maksud K dalam ubahan. So hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan terus saja dengan ubahan langsung. Okey, so hari ni kita akan buat ubahan langsung. Apa dia ubahan langsung? Cara mudah nak faham ubahan langsung ni apa, kan? Okey, apa dia ubahan langsung? Ubahan langsung ni apalah? Okey, basically so dia ialah apabila X naik, Y pun naik. Bila X naik, Y dia pun naik. Bila X turun, Y pun turun. Y ni dia lebih kurang macam lembu cuci hidung lah, dia ikut je. Ataupun dia ni mungkin follower kepada X ataupun dia ni best friend forever, BFF untuk X. So diorang ni berdua ni, X dan Y ni, mereka bergerak arah yang sama. Ke mana saja kau pergi, ku akan mengikutimu. Macam tu lah lebih kurang, kan? Macam bercinta pula X dengan Y ni, kan? Ngada betul. Okay, kejap cikgu padam je. Alright, jadi sekarang ni bila X turun, Y pun turun. Bila X naik, Y pun naik. Okay, jelas kat situ. Contoh, kena bagi contoh, kan? Contoh. Okay, contoh kalau kamu, you all lah, kalau kamu beli apa? Beli banyak barang banyak. Okay, kamu beli barang banyak, apa jadi kat harga? Harga akan jadi apa? Akan jadi lebih tinggi lah. So dekat sini, barang ni ialah apa? Barang ni X lah. Apa yang Y kat sini? Harga ialah Y. Y ni diikut dekat barang ni. Okay, so harga ikut barang. Banyak you beli, tinggilah harga barang. Kalau beli barang sikit je, duit sikit je, beli sikit saja. Kan? Okay, kurang lah, beli barang kurang lah sikit pula. Sebab ni banyak, kan? Kata opposite dia ialah kurang. Okay, kalau beli barang kurang, jadi harga akan jadi rendah. Okay, kurang opposite je kalau kena buat ayat matematik lah. Alright, so mana yang X kat sini ni lah, dia ni lah X. Barang X, harga ialah Y. Nampak tak? Bila X banyak, Y akan jadi lebih tinggi. Bila X ataupun barang kurang, harga akan jadi lebih rendah. So sebenarnya ini ialah apa? Ini adalah ulangan lah kepada video yang sebelum ni. Right, ini adalah ulangan. Dalam ulangan tu dalam yang tu cikgu tunjukkan dengan lebih jelas. Contoh-contoh dia lagi banyak lah dalam tu. Okay, cuma dalam video ni cikgu tak nak tunjuk banyak contoh, just nak recap sahaja. Okay, recap sahaja. So bila kita dah ada macam ni, kan, so ciri nombor paling penting yang you all kena tahu apa? Kunci kepada ubahan langsung tu. Okay, yang B pula ciri nombor yang paling penting lah, yang you kena tahu. Yang penting yang penting untuk you tahu. Apa dia? Okay, kunci ubahan langsung ni apa? Key kepada ubahan langsung. Okay, ataupun kunci kepada ubahan
langsung ialah apa? Kunci dia ialah jika Y berubah secara langsung. Okey. Secara langsung dengan siapa? Dengan X. Maka Y per X sama dengan pemala. Ataupun dalam contoh yang sebelum ni, cikgu buat formula dia lain kan, okay? Tapi dia basically sama. You akan nampak Y per X sama dengan K sama dengan Y per X. Benda yang sama lah tu, okay? Dia ubah tempat sahaja. Okay? Tapi kalau kata confused, tak faham, tanya cikgu tau. Screenshot, tanya. Alright. So, pemala ni kita panggil dia apa? Pemala perkadaran. Yang ni pun cikgu dah terangkan dekat dalam video apa maksud K tu. Video tu ada sekejap. Kalau kata tak sure, korang boleh tengok dekat sekejap pergi playlist. Okay. Siapa belum subscribe boleh subscribe. Okay. Pergi playlist. Supaya apa you subscribe, dan dia selalu ada dekat YouTube lah. Okay. Bila you masuk je video, you get the notification. Okay. Ni form 5 lah. Kita tak kacamata pun tak nampak. Okay. Yang ni form 5 punya. Right. So yang pemala tu tengok dekat ni yang ni, video ni video yang ni tau, 0.01. Okay. Alright. But of course you can always ask. Okay, so pemala tu ialah, pemala itu kita panggil dia apa? Kita panggil dia pemala. Ni buku teks you all lah panggil, okay? Pemala perkadaran. Okay, simbol dia ialah K. Tu simbol dia. Jadi kita akan tulis macam mana? Jadi kita tulis okay. Yang pertama, bentuk ubahan okay, ataupun hubungan ubahan Y berkadar dengan X ataupun Y mengikut X. Ini semua dalam video sebelum ni Lepas tu yang kedua, kita tulis bentuk persamaan dia. Bentuk persamaan dia iaitu apa? Y sama dengan K darab X. Okay, recap balik. Makna K ni apa? Makna K ni apa? K ni ialah apa? Nombor tetap yang mengikat, yang ikat hubungan X dengan Y. Dia ialah nombor tetap yang ikat hubungan X dengan Y. Okay. So kita buat langkah demi langkah. Kita buat cara semak ujian. Okay, kita buat latihan sikit. Boleh. Cara macam mana nak, kalau kita nak buat latihan, macam mana langkah demi langkah dia, step dia. Okay. Kalaulah, andaikanlah soalan yang diberi ialah soalan bagi jadual jadual
nilai X dan Y. Okay, dan soalan tu tanya, ni kalau dapat soalan lah, kalau soalan tu tanya, dia bagi jadual X dan Y, lepas tu dia tanya adakah ini ubahan langsung. Soalan dia tanya macam ni. Okay, so apa yang kita nak buat kalau dapat benda macam ni? Dapat jadual nilai X dan Y, dapat nilai X, dapat nilai Y lah maksud dia. Lepas tu dia tanya pula, adakah ini ubahan langsung? Adakah langsung ataupun tak? So cara nak buat ialah first step pertama nak jawab soalan ni. Step 1 mula-mula ialah kira Y per X untuk setiap pasangan. Pasangan lah selalu ikut kan, kita panggil dia pasangan lah, senang kan. Step kedua apa? Kalau jawapan sama. Okay, kalau jawapan sama, itu ialah ubahan langsung. Cikgu tulis UL lah, ubahan langsung. Step ketiga, kalau berubah-ubah, jawapan dia berubah-ubah, tak sama kan, maka dia bukan ubahan langsung. Okay, so ubahan langsung ni dia mesti nombor yang sama. Dia mesti nombor yang sama, mesti sama. Okay, bila kita buat X, bila kita buat Y per X, dia mesti sama, nombor yang sama yang kita dapat. Okay, so kalau tengok dalam buku teks kan, dalam buku teks yang cikgu tunjukkan ni kan, yang ni semua ni dia ada kat mana ni, X per Y per X ni Y per X ni sebenarnya ialah K lah, pemala tu. Ada dekat mana dalam buku teks sekolah you dalam muka surat 5. Muka surat 5. Okay, kejap. Kat sini. Okay, so kat sini lah. Berdasarkan nilai X per Y per X. Okay, okay lah ni. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Okay, so korang boleh baca lah, baca dekat sini kalau nak baca, ataupun ikut yang cikgu ajar ni. Okay, so sekarang kita nak tunjukkan konsep nilai K ni dalam perkadaran ni lah, ataupun macam mana dia boleh berubah hubungan dia, nak tunjuk hubungan dia. Okay, jom kita mulakan. Alright, so kadang-kadang kan dalam soalan periksa lah SPM ni, kadang-kadang dia naughty sikit tau. Kan, soalan periksa sama dia soalan SPM ataupun soalan periksa you all lah, sekolah bagi tu kan. Kadang-kadang soalan tu dia tak terus tulis dia tak terus tulis Y berubah secara langsung. Dia tak bagi tahu langsung dengan X. Kan dia tak bagi tahu. Okay, dia cuma bagi apa? Dia cuma bagi jadual nilai. Lepas tu dia soal. Lepas tu dia bagi soalan. Dia buat macam ni. Betul tak? Okay, lepas tu dia terus tanya. Okay, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Kita tanya soalan macam tu je. Okay, so macam ni kita nak jawab soalan kalau dia terus tanya macam ni. Mula-mula dia bagi jadual, lepas tu dia tanya soalan, adakah Y ni berubah secara langsung dengan X. Macam mana cara kita nak jawab? Untuk jawab soalan macam ni, kita kena menggunakan kaedah Y per X. Inilah. Okay, kita kena gunakan kaedah ni, Y per X ni. Okay, contoh. Okay, cikgu bagi contoh.
Contoh 1. Okay, ni ikut format buku teks you all lah. Ikut format buku teks mana tadi? Ikut jadual. Ni. Okay, ikut yang ni. Alright. Okay. Contoh diberi jadual yang mana tak faham tanya takutlah tulisan cikgu pun kadang-kadang menakutkan kan, susah juga nak faham tulisan ni. Okey, sini ada X, sini ada Y. Okey, ni jadual lah. X 2, Y 6, X 4, Y 12, X 6, Y 18, X 8, Y 24. Jadual ni. So soalan dia bagi soalan, of course lah, jadual yang sekolah akan bagi tu dia macam ni lah kan, dia ada rangka macam ni. Okay, soalan dia ialah tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. So langkah dia, step pertama yang nak jawab, cara nak jawab dia kan, step pertama. Okay, nak jawab soalan ni ialah kita kira dulu, kita kira Y per X untuk setiap pasangan. Apa pasangan tu? Apa cikgu? Pasangan apa? Ni lah pasangan ni. Ni pasangan pertama, ni pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat. So maksudnya ni ialah X1 berpasang dengan Y1, X2 berpasang dengan Y2, X3 pasang dengan Y3, X4 berpasang dengan Y4. Macam itulah maksud dia. Berpasang-pasang gitu. Alright, so kita tahu step 1 kita kira X per Y untuk setiap pasangan kan. Okay, so cara dia macam mana? Pasangan pertama tengok ni. Pasangan pertama ni bila X sama dengan 2, jadi Y per X sama dengan berapa? 6 lah. Y tu 6 kan? 6 per 2 sama dengan 3. 2 darab 1, 2 darab 3. 3 per 2. 3 lah jawapan dia. 3 jawapan dia 3. Alright. Lagi pasangan yang seterusnya 4 dengan 12. 12 per 4 pula. Bila kedua tu, pasangan kedua ialah bila, ya Allah turunnya, bila X sama dengan 4, Y per X sama dengan 12 per 4 ataupun 12 bahagi 4 pun dapat 3 lah. 4 darab 1, 4 darab 3, 3. Okay, lepas tu yang seterusnya hubungan bila X sama dengan berapa lagi? Sama dengan ni 6. Okay, bila X sama dengan 6, Y per X sama dengan 18 per 6 pun dapat 3 juga. Seterusnya 8 dengan 24. So bila X sama dengan 8, bila X sama dengan 8, okay, Y per X sama dengan 24 per 8 ataupun 24 bahagi 8 sama dengan 3. Okay, so jawapan dia semua sama tak? Sama kan? 3 semua dapat 3. 3 3. So
dapat sama, kan? So langkah 2 kita kena kenal pasti lah. Step 2, okey, kita tengok jawapan dia. Jawapan sama atau tak. Sekarang ni jawapan sama. Okey. Step ketiga. Okey, step ketiga, kesimpulan dia apa? Kesimpulannya, okey, kesimpulannya Y berubah secara langsung dengan X. Kan cikgu cakap kalau sama, kita dapat nombor yang sama kan, nombor yang sama, maka dia adalah ubahan langsung. Okey, adakah ayat tu berhenti sini? Tak. Nak dapat markah penuh, Y berubah secara langsung dengan X dengan pemala K sama dengan 3, baru dapat markah penuh. Okey, so ataupun sebenarnya kalau zaman cikgu belajar dulu, korang kena buat kesimpulan dia. Okey, korang kena buat ni ayat matematik dia, lepas tu bawah tu buat Y sama dengan 3X. Formula asal dia kan Y sama dengan KX. Ni dalam video lepas cikgu ada ajar kan. Okey, so dia akan jadi Y sama dengan K tu tukar pada 3, lepas tu X. Gitu. Okey. Jadi kalau kita kita masukkan balik, kita cuba balik, kita uji balik, betulkah persamaan ni sama? Betul ke Y ni sama dengan 3X? Betul ke persamaan ini sama? Boleh tak kita uji benda tu? Boleh. Macam ni cara kita nak uji? Kita pilih je mana-mana dalam jadual ni tadi. Mana-mana nombor pasangan dalam jadual ni, pilih je yang mana satu. Katalah kita pilih 8, X8, Y24 ni. Katalah kita pilih yang ni. Okey. So kita pilih Y ialah 24 sama dengan X ialah 8. K tadi 3, X ialah 8. Okay, so 24 sama dengan 3 darab 8, 24. Jadi kat sini kita nampak persamaan tu sama, maka persamaan ni betul. Okay, so kalau lagi kita ambil pasangan yang lain pula. Katalah kita ambil yang nombor 2 ni, 4 dengan 12. So Y dia ialah 12. Okay, Y sama dengan 3X kan. So Y dia ialah 12, 3 darab X dia ialah berapa tadi? 4 okay. So 12 sama dengan 3 darab 4, 12. So persamaan ni betul. Okay, tu cara kita nak menguji dia. Alright. Okay, sekarang cikgu nak sambung. Kalau bagaimana pula kalau kita nak tengok ubahan tu dia bukan ubahan langsung. Contoh yang kedua, kita nak tunjuk bagaimana pula kalau ubahan tu bukan ubahan langsung. Tadi ni kita buat ni ubahan tu ialah ubahan langsung kan? Ubahan langsung kan? Okay. So sekarang kita nak tengok kalau dia bukan ubahan langsung. Okay. Contoh 2, bukan ubahan langsung. Okay. So jadual dia samalah X, Y 1, 2, 2, 5, 3, 10, 4, 17 misalnya lah. Okay, tu jadual dia. So soalan dia ialah tentukan sama ada, ya Allah tahu ni tulisan sama ada ubahan langsung atau bukan. Okey, dia suruh tentukan. So step yang pertama macam biasa. Okey, step pertama kira Y per X. Okey, so bukan kita kira ni Y per X kan. Y bahagi dengan X. Okey, Y ialah 2 bahagi dengan
2 bahagi 1 ataupun 2/1 macam tu lah. Okay, so kita akan dapat jawapan dia ialah 2. Okay, seterusnya yang ni pula, y ialah 5 bahagi dengan x ialah 2. Kita akan dapat jawapannya dalam 2.5. Kalau yang ni pula 10/3 ataupun bahagi 3, kita akan dapat jawapan dia berapa? 3.33. Seterusnya lah kan. Lepas tu ada 17, yang ni 17 bahagi dengan 4 ataupun 17/4 sama dengan berapa? 4.25. Jadi jawapan dia tak sama ni. Tak sama, betul tak? So step kedua, tentukan jawapan tu sama atau tak. Tentukan jawapan sama atau tak. So kat sini jawapan dia apa? Tak sama. Okey. Kemudian langkah ketiga, kita buat kesimpulan dia pula lah. Step 3. Okey. Kesimpulan dia apa? Bila tak sama, kesimpulannya bukan ubahan langsung. Bukan ubahan langsung. Okey. Okey, jom kita tengok contoh ketiga pula. Ni kalau SPM punya level. Okey. X per Y. Okey, jadual ni dalam bentuk jadual lah. Kalau dibagi jadual 3 X3 Y 18 X6 Y 72 9 Y 162. Ni contoh je lah lagi apa? 12 Y 28 contoh. So soalan dia, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. Ni level SPM. Okay. Cikgu tak ada ajar pun X kuasa 2. Cikgu tak ajar pun. Tiba-tiba soalan keluar pula X kuasa 2. Tadi video, banyak video tapi tak ada pun. Okay, so dia nak tahu soalan ni kan, dia nak tahu okay, Y tu dia berubah secara langsung dengan X ataupun dengan X kuasa 2. Jadi walaupun cikgu tak pernah tunjuk X kuasa 2 ni, hari ni kita cikgu tunjukkan lah. So hari ni kita belajar. Okay, alright. Step yang sama, cara nak buat tu benda yang sama. So kita step pertama kita buat apa, step 1 kita buat yang X ni dulu. Kita buat yang X ni dulu. So kita uji Y per X dulu. Okay. So kalau Y per X kita ambil nombor apa? Okay, kita ambil yang ni lah dulu. Okay, bila apa? Bila X ialah 3, Y ialah 18. So kita bahagi, kita buat Y dia berapa, kita cari Y dia berapa, Y dia 18 kan. So 18 per 3 ataupun 18 bahagi 3, maka kita akan dapat 6 kan. Lepas tu 72 ni pula. Okay, bila Y ialah 72 bahagi dengan X ialah 6, kita dapat jawapan dia 12. Benda yang ni pula. Okay, bila Y ialah 162 bahagi dengan 9 ni kan, 9. So kita akan dapat jawapan dia berapa? 18. Kemudian bila 288 bahagi dengan 12, 288 bagi 12, kita dapat jawapan dia berapa? 24. So jawapan yang kita dapat ni kan, ni sama ke? Tak sama, betul tak?
Jadi dia kita dah tahu dia. Step yang kedua kita tentukanlah dia sama ke tak. So jawapan dia ialah tak sama. So step ketiga kesimpulan kita ialah kesimpulan dia persamaan ni bukan Y berkadar dengan X. So maksudnya bukan berkadar dengan X. X ni bukan. Okay. So kita cuba langkah yang kedua pula, iaitu kita uji dengan yang ni kan dia suruh uji dengan X. Yang ni X kuasa 2 ni. So kita uji Y per X kuasa 2 pula. Okay. So bila X sama dengan tadi berapa? 3. Ni bila X sama dengan 3. Okay, kejap cek kopikan jadual ni. Okay, supaya kita boleh bawa ke bawah. Okay, so jadual kita buat kat sini lah. Okay, supaya boleh nampak. Okay, supaya kita nampak. Okay, so bila X ialah 3, kita nak buat uji yang ni pula uji yang ni pula. Bila X sama dengan 3, maka Y ialah berapa? Ialah 18. So 18 bahagi kita nak buat kuasa 2. Salah. So step yang pertama step yang pertama ialah bila X sama dengan 3, yang kita buat ialah X kuasa 2. Cari X kuasa 2 dulu. X kuasa 2 sama dengan berapa? 3 kuasa 2 sama dengan 9. Betul? Okay, so 9. So baru kita bahagikan dengan 18 ni. So 18 sama dengan 18 bahagi dengan X ni 18 ni ialah Y, X ni kuasa 2 tadi tu. Alright, so 18 bahagi dengan X kuasa 2 iaitu 9. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 2 jawapan dia. Okay, so bila X ialah 6 pula. Bila X sama dengan 6, so X kuasa 2 sama dengan berapa? Sama dengan 36, betul? Sama dengan 36. Okay, so kalau X kuasa 2 ialah 36, maka Y tadi kat sini berapa? Y ialah 72. Y ialah 72 kan. 72 bahagi dengan X kuasa 2 tadi 36. Kita akan dapat berapa? 2 juga. Okay, kemudian bila X, cuba kat sini bila X sama dengan berapa? Dengan 9 pula. Bila X sama dengan 9, X kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 lah. 9 kuasa 2 berapa? 81. Okay, 81. So Y dia ialah 162 bahagi dengan 81 ni. Kita dapat jawapan dia 2 juga. And then seterusnya, bila X ialah 12, bila X sama dengan 12, X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2, 144. Y dia ialah 288 kan. So 288 bahagi 144, kita dapat jawapan dia 2 juga. Jadi kita tengok sama kan, semuanya sama, betul tak? Jadi step kedua untuk X kuasa 2 ni, kita dapati semua sama.
Semua K dia sama, pemalar dia sama, semua pemalar sama, kan? Step ketiga, kesimpulan dia. Okay, so kesimpulannya ialah apa? Kesimpulannya Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 dengan pemalar K sama dengan 2. Jadi persamaan dia ialah Y sama dengan 2X kuasa 2. Okay, tu jawapan dia. Alright. So kalau dalam SPM nanti kan, macam tadi bila kita buat ni, mungkin ada yang akan terkejut, kenapa pula ada X kuasa 2? Tadi dalam nota-nota semua tak tunjuk pun X kuasa 2, kenapa tiba-tiba ada X kuasa 2? Step dia sama saja. Yang korang perlu ingat ialah, okay, yang korang perlu ingat ialah ini catat kalau nak uji apa? Uji X per Y tu lah, Y per X tu lah. Okay, kalau kita nak uji apa? Uji adakah Y berkadar dengan X. Okay, cara kita semak dia macam mana? Kalau yang kita nak uji tu ialah Y berkadar dengan X, so cara kita semak dia, semak Y per X. Kalau yang kita nak uji tu ialah Y berkadar ke dengan X kuasa 2, jadi yang kita semak SEMAK, tulisan cikgu buruk. Semak ialah Y per X kuasa 2. Okay, kalau satu lagi soalan yang mungkin dia akan bagi ialah, kalau dia nak tanya kita adakah Y berkadar ataupun ikut dengan punca kuasa X. Jadi apa yang kita semak? Cara kita semak ialah apa? Y per punca kuasa X. Macam tu. Okay, macam tu. Kalau hasil dia sama, okay, kalau hasil dia ataupun jawapannya sama, maksudnya betul lah. Maksudnya dia betul ataupun berubah secara langsung. Okay, kalau jawapan dia tak sama, maksudnya bukan. Okay. Okay, selepas tonton video ni, okay, jawab soalan yang cikgu bagi dekat dalam grup. Soalan tu ada 8 soalan, 5 soalan mudah. Korang hanya perlu jawab adakah dia ubahan langsung. Jika ya, K dia berapa, pemalar dia berapa. Jika bukan, bagi tahu saja bukan ubahan langsung. That's it. Okay. Lepas tu ada 3 soalan versi SPM. Ada soalan je tak faham je, tanyakan saja dalam grup, akan cikgu jawabkan. Okay.